Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Madam dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Nurul Husna binti Azmi, nombor matrik P150571. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan bahagian abstrak dan juga refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Okey, pada abstrak saya telah nyatakan 7 isi penting yang perlu ada pada sesebuah abstrak, iaitu isu ataupun masalah. Yang kedua, kumpulan sasaran. Yang ketiga, fokus kajian. Yang keempat, tinjauan awal. Yang kelima, intervensi. Yang keenam, hasil daripada intervensi. Yang ketujuh, iaitu yang akhir sekali adalah cadangan ataupun rumusan. Baiklah, kita pergi kepada isi yang pertama, iaitu isu atau masalah dalam kajian ini. Okay, isu atau masalah dalam kajian ini adalah kelemahan murid dalam penulisan email tidak rasmi dalam bahasa Inggeris. Jadi, khususnya dari segi struktur ayat, kosakata dan format penulisan. Yang kedua pula adalah kumpulan sasaran. Okey, kumpulan sasaran dalam kajian ini adalah terdiri daripada 5 orang murid tingkatan 3, yang mana 3 daripadanya adalah dari kelas Sigma dan 2 orang lagi dari kelas Nova. Yang ketiga adalah fokus kajian. Fokus kajian dalam kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran murid dalam menulis email tidak rasmi dalam bahasa Inggeris. Yang keempat adalah tinjauan awal. Baiklah, tinjauan awal yang telah dilakukan adalah melalui ujian pra, analisis dokumen dan temu bual guru bagi mengesahkan masalah yang dihadapi oleh murid. Okey, yang kelima adalah intervensi yang dilaksanakan. Jadi intervensi yang dilaksanakan ialah kaedah the perfect sense, sebab secara berfasa. Jadi guru turut menggunakan teknik kolaboratif dan juga scaffolding dengan memberi fokus kepada kosakata dan struktur email yang betul. Yang keenam adalah hasil daripada intervensi. Jadi hasil intervensi menunjukkan bahawa murid dapat menghasilkan penulisan yang lebih tersusun dan juga tepat. Mereka juga menunjukkan peningkatan dari segi kosakata, struktur ayat dan keyakinan untuk menulis. Jadi markah ujian penulisan turut menunjukkan peningkatan. Dan akhir sekali adalah cadangan atau rumusan. Okey, cadangan atau rumusan daripada kajian ini ialah pendekatan yang interaktif dan berstruktur seperti kaedah The Perfect Sense ini boleh membantu murid mengatasi kelemahan mereka dan boleh dijadikan amalan pengajaran yang sesuai pada masa hadapan. Okey, seterusnya kita pergi kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Di sini saya telah nyatakan 7 isi penting sesebuah refleksi, iaitu yang pertama adalah kekuatan guru. Okey, dalam kajian ini guru telah mempunyai pengalaman mengajar selama 2 tahun 3 bulan. Jadi kekuatan utama guru terletak kepada kebolehannya dalam menjelaskan teori dan juga struktur penulisan dengan lebih jelas dan mudah difahami oleh murid. Selain itu juga guru juga kerap memberi contoh-contoh yang praktikal untuk membantu murid memahami cara penulisan dengan betul. Jadi kita pergi kepada isi yang kedua, iaitu sikap murid dan juga sasaran. Okey, dalam kajian ini murid menunjukkan kurang berkeyakinan dan agak teragak-agak apabila diminta membuat penulisan. Jadi terdapat juga banyak kesalahan dari segi kosakata dan susunan isi dalam penulisan yang mereka lakukan. Okey, baiklah. Yang ketiga adalah amalan guru sebelum ini. Jadi guru telah menggunakan pendekatan chalk and talk, di mana pendekatan ini bermaksud memberi penerangan dan menulis contoh di papan putih. Akan tetapi kaedah ini agak kurang ataupun bersifat kurang interaktif dan juga tidak berstruktur. Jadi tidak memberi impak yang besar pun kepada penulisan murid. Okey, yang keempat, antara kelemahan-kelemahan lain yang ada adalah daripada sudut guru,
tiada pendekatan alternatif yang telah diguna pakai oleh guru tersebut. Dan dari sudut murid pula, latihan dan bahan yang disediakan agak kurang sesuai dan dengan keperluan dan tahap murid-murid tersebut. Jadi, yang kelima, suasana sekolah dan juga kelas. Kelas berada dalam keadaan bising dan pihak sekolah kurang memberi fokus kepada aspek penulisan. Fasiliti dan juga bahan bantu mengajar juga sangat terhad. Yang keenam adalah pentadbiran sekolah. Jadi, pentadbir memberikan tekanan kepada pencapaian peperiksaan. Selain itu juga galakkan terhadap penulisan dan penggunaan bahasa Inggeris juga kurang diberi perhatian. Akhir sekali, yang ketujuh adalah latar belakang keluarga. Jadi di sini murid tidak dapat sokongan dan juga galakan daripada rumah. Justru mereka ni sangat bergantung kepada guru dalam pembelajaran, khususnya dalam aspek penulisan. Jadi, secara kesimpulannya, refleksi ini menunjukkan bahawa terdapat pelbagai faktor dalaman dan luaran yang menyumbang kepada kelemahan murid dalam kemahiran penulisan mereka. Jadi, intervensi yang lebih berstruktur, menyeluruh dan alternatif amat diperlukan untuk meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afni binti Nordin. Saya mulakan dengan fokus kajian. Punca masalah yang dikenal pasti ialah murid tidak menguasai struktur email tidak rasmi, mempunyai kosakata yang terhad, dan hasil penulisan mereka yang tidak tersusun. Hal ini memberi kesan kepada kualiti penulisan serta keupayaan mereka menyampaikan mesej dengan tepat dalam bahasa Inggeris. Jika masalah ini tidak ditangani, kesan jangka pendek yang mungkin berlaku ialah murid akan terus bergantung kepada contoh penulisan dan menunjukkan pencapaian yang rendah dalam tugasan bertulis. Dari segi jangka masa panjang pula, mereka boleh kehilangan keyakinan dan motivasi untuk menulis sekaligus menjejaskan prestasi keseluruhan dalam subjek bahasa Inggeris. Jadi, pengkaji melaksanakan satu intervensi khas yang dinamakan The Perfect Sense. Ini merupakan satu program aktiviti bersiri yang menggunakan pendekatan kolaboratif dan scaffolding dengan fokus untuk memperluas kosakata dan membantu murid memahami struktur penulisan email tidak rasmi dengan lebih tersusun dan tepat. Dengan memilih murid daripada kelas yang diajar sendiri oleh pengkaji, pengkaji dapat membimbing secara berterusan dan memantau keberkesanan intervensi ini secara lebih dekat. Seterusnya saya akan bentangkan berkenaan dengan objektif umum kajian. Kajian ini dijalankan dengan hala tuju yang jelas, iaitu untuk meningkatkan kemahiran menulis email tidak rasmi dalam kalangan 5 orang murid tingkatan 3. Untuk mencapai maklumat tersebut, pengkaji melaksanakan satu intervensi khas yang dinamakan The Perfect Sense. Intervensi ini menekankan pembelajaran melalui kolaborasi dan scaffolding dengan menumpukan kepada pemantapan kosakata dan pemahaman struktur email yang betul. Harapan pengkaji ialah agar pelaksanaan kajian ini dapat memberikan impak yang positif terhadap kemahiran menulis murid, di samping meningkatkan keyakinan mereka dalam menghasilkan email tidak rasmi yang lebih tersusun dan tepat, serta memberi manfaat langsung kepada pengkaji sendiri dalam usaha memperkaya amalan sebagai seorang pendidik. Seterusnya kita beralih kepada objektif khusus kajian. Objektif khusus ini ada 3. Yang pertama adalah untuk memastikan 100% murid, iaitu 5 orang murid tingkatan 3, dapat memperluas pengetahuan kosakata dalam bahasa Inggeris selepas mengikuti intervensi The Perfect Sense. Yang kedua, untuk memastikan 100% murid, iaitu 5 orang murid tingkatan 3, boleh menulis email tidak rasmi dengan ayat yang tersusun mengikut struktur yang betul selepas mengikuti intervensi The Perfect Sense. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan min markah 5 orang murid tingkatan 3 dalam ujian soalan email tidak rasmi selepas mengikuti intervensi The Perfect Sense.
Sekarang saya akan bentangkan berkenaan dengan kumpulan sasaran. Subjek kajian ini terdiri daripada 5 orang murid tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan di Nusa Sandakan. Mereka dipilih berdasarkan tahap penguasaan penulisan bahasa Inggris yang lemah, khususnya dalam menulis email tidak rasmi. 3 daripada mereka berasal daripada kelas Sigma, manakala 2 lagi daripada kelas Nova. Murid-murid ini menghadapi kesukaran dalam menyusun ayat dengan betul dan menghadapi kesukaran juga untuk memilih kosakata yang sesuai mengikut konteks penulisan email. Kesannya, hasil penulisan mereka tidak jelas dan tidak tersusun. Dan sekiranya tiada intervensi yang diberikan atau dijalankan, mereka berisiko untuk gagal dalam tugasan bertulis. Lebih membimbangkan lagi, mereka juga mungkin akan hilang motivasi dan keyakinan dalam menggunakan bahasa Inggris yang akhirnya boleh menjejaskan pencapaian akademik mereka pada masa akan datang. Oleh itu, mereka menjadi kumpulan sasaran utama untuk kajian ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurliza binti Jaafar. Nombor metrik P148409 akan membentangkan bab 5 iaitu tinjauan awal dalam kajian tindakan. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran penulisan email tidak rasmi dalam kalangan 5 orang pelajar daripada tingkatan 3 melalui intervensi The Perfect Sense yang mengaplikasikan pembelajaran kolaboratif dan juga teknik scaffolding. Bagi mengenal pasti tahap penguasaan semua murid sebelum intervensi ini dilakukan, pengkaji telah melaksanakan 3 kaedah kutipan data iaitu ujian pra, analisis dokumen dan juga temu bual bersama guru bahasa Inggeris. Bagi instrumen pertama, pengkaji telah mereka ujian pra, di mana ujian pra ini berdasarkan daripada kriteria penulisan email tidak rasmi tingkatan 3 bahasa Inggeris, di mana ianya menilai aspek penting seperti struktur ayat, kosakata dan juga format email tidak rasmi. Kemudian, pengkaji telah memilih 5 orang pelajar daripada kelas Sigma dan juga Nova sebagai sampel bagi kajian ini. Seterusnya, pengkaji telah menganalisis draft email daripada ujian pra murid sebelum intervensi dijalankan. Kemudian, berdasarkan daripada analisis ini, dapatan awal telah menunjukkan bahawa murid-murid telah melakukan kesalahan dari segi susunan isi, kosakata dan penggunaan format yang tidak tepat dalam penulisan email tidak rasmi. Akhir sekali, pengkaji telah menjalankan sesi temu bual bersama guru bahasa Inggeris tingkatan 3 bagi mendapatkan pandangan tentang cabaran yang dihadapi oleh murid dalam penulisan email tidak rasmi. Setelah itu, guru menyatakan bahawa kelemahan utama dalam penulisan email tidak rasmi dalam kalangan murid ini adalah tidak menguasai sepenuhnya format email tidak rasmi dan penguasaan kosakata yang terhad dan juga tidak tepat. Dari segi tata cara kutipan dan juga perekodan data, pengkaji telah memulakan tinjauan awal ini dengan persediaan yang rapi di mana menentukan objektif kajian dan juga penggunaan instrumen yang bersesuaian seperti senarai semak dan soalan temu bual kepada guru bahasa Inggeris tingkatan 3 SMK Tinusa. Kemudian, pelaksanaan ini telah dilakukan oleh pengkaji secara berperingkat seperti ujian pra, kemudian pengumpulan draft email tidak rasmi murid tingkatan 3 dan temu bual fizikal dengan guru bahasa Inggeris tingkatan 3 yang akan dilaksanakan sebelum fasa intervensi ini dijalankan. Setelah itu, semua data akan direkod menggunakan kaedah tematik dan juga statistik deskriptif bagi memastikan sesuatu data itu tepat dan juga kebolehpercayaan dapatan. Akhir sekali bagi temu bual yang didapati berdasarkan daripada guru bahasa Inggeris tingkatan 3 akan ditranskrip oleh pengkaji. Kemudian kesalahan-kesalahan yang didapati dalam draft penulisan email tidak rasmi murid-murid Sigma dan juga Nova tingkatan 3 akan dianalisis berdasarkan pola yang berulang. Seterusnya, dari segi tata cara analisis data, pengkaji telah menggunakan 2 kaedah untuk menganalisis data, iaitu secara analisis kuantitatif dan secara analisis kualitatif.
Bagi analisis kuantitatif, pengkaji telah mendapati skor ujian pra menunjukkan 60% murid memperolehi markah di bawah 50%. Min keseluruhan mendapati bahawa 41% dengan skor terendah sebanyak 30%, manakala skor tertinggi hanya mencapai 50%. Ini telah menggambarkan tahap penguasaan murid masih berada pada tahap yang lemah terhadap penulisan email tidak rasmi tersebut. Seterusnya, dari segi analisis kualitatif pula, pengkaji telah mengenal pasti beberapa tema utama yang terdapat dalam draft penulisan email tidak rasmi tersebut, di mana yang pertama terdapat kelemahan bahasa Inggeris secara keseluruhan, iaitu murid-murid masih lemah dalam penggunaan bahasa Inggeris yang betul dalam penulisan email tidak rasmi. Kemudian, kesalahan struktur ayat dan juga format email, di mana ada segelintir murid masih tidak tahu menggunakan format email tidak rasmi yang betul, dan kesalahan struktur ayat dengan mencampur adukkan struktur ayat yang tidak betul. Kemudian, kekurangan kosakata yang sesuai. Murid-murid masih kurang menguasai kosakata yang sesuai dalam penulisan, dan terakhir adalah kurangnya pendedahan dan juga strategi pengajaran yang berfokus, di mana guru masih kurang mendedahkan pelajar bagaimana hendak menulis email tidak rasmi secara betul dengan menggunakan struktur ayat dan kosakata yang tepat. Bagi dapatan awal, secara keseluruhannya, pengkaji mendapati bahawa kelemahan murid berpunca daripada kurangnya penguasaan kosakata, di mana murid sering menggunakan kosakata yang tidak sesuai dalam penulisan email tidak rasmi, seperti kata ganti nama diri dan juga kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa yang tidak tepat. Kedua adalah kesalahan struktur dan juga tata bahasa yang sering digunakan oleh murid dalam penulisan email tidak rasmi, di mana murid sering mencampur adukkan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu dalam penulisan email tidak rasmi. Akhir sekali, murid kurang pengetahuan terhadap format email tidak rasmi. Murid kurang membaca berkaitan dengan bagaimana hendak menulis format email yang betul, dan murid tidak tahu bagaimana format email yang baik, dan juga sering menulis format email yang tidak tepat seperti kurangnya salam, penutup ataupun isi yang tidak tersusun. Sebagai contoh, murid 1 dan 2 mengalami kesalahan dari segi struktur dan juga format email tidak rasmi, manakala murid 3 telah menunjukkan kesalahan dalam penggunaan kata ganti nama diri dalam penulisan email tidak rasmi tersebut. Kemudian, murid 4 dan juga murid 5 menunjukkan kelemahan secara menyeluruh dalam penulisan format email tidak rasmi dari segi kosakata, struktur ayat dan juga tata bahasa. Temu bual bersama guru bahasa Inggeris tingkatan 3 juga turut menyokong dapatan ini, di mana menyatakan murid kurang pendedahan dan sering mengalami kekeliruan dalam membina ayat yang tepat dalam penulisan email tidak rasmi tersebut. Oleh itu, hasil daripada tinjauan awal ini akan digunakan oleh pengkaji untuk merancang intervensi The Perfect Sense secara lebih berfokus dan juga bersasar. Baik, seterusnya kita masuk kepada cadangan program intervensi. Dalam cadangan program intervensi ini, kita menggunakan teori konstruktivisme sosial, di mana aktiviti dalam intervensi ini direka bentuk berasaskan kolaborasi dan scaffolding. Kerana menurut teori ini, pelajar boleh meningkatkan pengetahuan mereka dengan lebih aktif melalui interaksi sosial dan perkongsian idea secara berkumpulan. Dan dalam program intervensi ini, kita menggunakan intervensi yang dinamakan The Perfect Sense, mengandungi 6 aktiviti yang bersiri, dan subjek yang terlibat adalah 5 orang pelajar, di mana 5 pelajar ini adalah daripada tingkatan 3 Sigma dan 3 Nova, dan mereka akan dipecahkan kepada 2 kumpulan, satu kumpulan A dan satu kumpulan B. Dan subjek yang terlibat adalah 5 orang pelajar, di mana 5 pelajar ini adalah
daripada tingkatan 3 Sigma dan 3 Nova, dan mereka akan dipecahkan kepada 2 kumpulan, satu kumpulan A dan satu kumpulan B. Dan subjek yang terlibat adalah 5 orang pelajar, di mana 5 pelajar ini adalah daripada tingkatan 3 Sigma dan 3 Nova, dan mereka akan dipecahkan kepada 2 kumpulan, satu kumpulan A dan satu kumpulan. Baiklah, dalam intervensi ini, pada minggu kedua kita akan masuk kepada aktiviti yang pertama dahulu, iaitu inbox detektif. Di sini pelajar sudah dipecahkan kepada 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. Pelajar akan menerima pelbagai email yang berbeza-beza dan mereka akan berbincang sesama sendiri tentang email yang sudah diterima dalam kumpulan masing-masing. Dalam perbincangan ini, pelajar akan saling berkongsi pendapat atau saling memberi komen tentang email-email tersebut. Dan sepanjang aktiviti ini juga, guru akan memantau kedua-dua kumpulan dan memberi soalan-soalan rangsangan sekiranya pelajar nampak seperti malu ataupun nampak macam tidak tahu apa yang perlu dibincangkan dalam aktiviti inbox detektif. Jadi aktiviti inbox detektif ini dijalankan dalam bentuk yang membawa pelajar untuk berinteraksi dan berkolaboratif, tetapi masih lagi santai sesama pelajar dalam kumpulan. Untuk aktiviti yang kedua pula, email crush, di sini pelajar akan menerima bahagian-bahagian email yang terpisah dan tersusun secara rawaklah. Semasa aktiviti ini berjalan, pelajar akan diminta untuk susun dan padankan bahagian-bahagian email yang betul secara berkumpulan. Di sini perbincangan antara pelajar dijangka untuk lebih aktiflah berbanding aktiviti pertama tadi, iaitu inbox detektif yang lebih berbentuk santai. Sepanjang aktiviti email crush ini, guru akan memantau untuk membantu pelajarlah jika pelajar itu nampak macam stuck ataupun buntu. Tapi instead of guru itu membantu secara direct, guru akan memberi soalan rangsangan dan pelajar akan menyelesaikan sendiri aktiviti email crush ini. Jadi email crush ini sebenarnya untuk mengajar tentang kepentingan struktur dalam penulisan email. Seterusnya, pada minggu ketiga, kita akan masuk kepada aktiviti 3 dan 4. Untuk aktiviti 3 iaitu email relay, di sini masih lagi pelajar menjalankan aktiviti secara berkumpulan. Pelajar akan menulis email yang lengkap dalam kumpulan secara bergilir-gilir. Contohnya, pelajar pertama tulis pembukaan email, kemudian isi seterusnya disambung oleh pelajar lain, tapi masih lagi dalam kumpulan yang sama. Aktiviti ini akan berjalan sehingga email itu ditulis dengan lengkap. Sepanjang aktiviti ini berjalan, pelajar akan semak dahulu bahagian yang telah ditulis oleh pelajar yang sebelumnya, barulah sambung dengan isi yang seterusnya. Jadi dalam email relay ini, kita ingin melatih pelajar untuk lebih peka dan berhati-hati semasa menulis email, supaya penulisan mereka lebih selaras dan seragam. Seterusnya untuk aktiviti 4, iaitu swap and fix. Aktiviti ini adalah kesinambungan kepada aktiviti 3 tadi, di mana pelajar membuat semakan silang email yang telah siap dalam aktiviti 3 tadi. Semasa menyemak, pelajar akan membulatkan atau gariskan bahagian dalam email yang mereka rasa kurang tepat. Kemudian mereka memberi maklum balas kepada kumpulan yang menulis email tersebut dalam bentuk pembentangan. Dalam masa yang sama, guru akan perbetulkanlah jika ada maklum balas yang kurang sesuai dilakukan oleh kumpulan pelajar semasa pembentangan. Jadi dalam swap and fix ini, kita sudah mula untuk menekankan kepentingan
bukan sahaja struktur email tapi juga kepentingan penggunaan kosakata dalam penulisan email. Baiklah, pada minggu keempat kita masuk kepada aktiviti 5 dan 6. Untuk aktiviti 5 iaitu The Perfect Send Challenge. Pelajar akan mula melakukan aktiviti bukan lagi secara berkumpulan tetapi secara individu. Dan dalam aktiviti ini, The Perfect Send Challenge, pelajar akan menulis email yang lengkap secara individu. Setiap pelajar akan diberi peluang untuk membuat rujukan masing-masing semasa proses mereka melengkapkan email mereka masing-masing. Jadi aktiviti ini sebenarnya adalah aplikasi kemahiran daripada aktiviti 1 sehinggalah aktiviti yang keempat tadi, di mana pelajar akan lebih tahu struktur yang betul, kosakata yang sesuai dan penulisan yang mempunyai isi yang lebih seragam dan selaras. Kemudian pelajar akan membuat semakan silang terhadap email yang telah lengkap. Sama seperti aktiviti swap and fix tadi, tapi kali ini semakan silang secara individu. Akhir sekali adalah aktiviti inbox showcase, dan aktiviti ini adalah kesinambungan kepada aktiviti kelima lah, aktiviti The Perfect Send Challenge, di mana dalam inbox showcase ini, pelajar akan membuat pilihan email yang mereka rasa adalah email yang paling baik dan membuat pembentangan tentang pilihan email mereka itu. Jadi semasa membentang, pelajar akan diminta untuk komen tentang penulisan isi, struktur dan kosakata yang digunakan dalam penulisan email itu tadi. Dan dalam masa yang sama, guru akan memberi lagilah soalan-soalan rangsangan supaya pelajar boleh menilai penulisan email dengan lebih baik. Jadi aktiviti ini dijangka untuk boleh menghasilkan pelajar yang berfikiran kritis dan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam dalam penulisan email tidak rasmi. Assalamualaikum, saya Suziana Lapius Abdullah, nombor matrik P149741. Baik, saya teruskan dengan bahagian 7.0 iaitu cadangan penilaian. Saya dahulukan dengan bahagian pengenalan di mana cadangan penilaian ini bertujuan untuk menilai keberkesanan intervensi The Perfect Send untuk meningkatkan kemahiran menulis email tidak rasmi dalam kalangan 5 orang pelajar tingkatan 3 SMK Tenusa Sandakan. Jadi, fokus penilaian ini adalah untuk mengukur keberkesanan intervensi dalam meningkatkan kemahiran menulis email tidak rasmi dari segi penguasaan kosakata, pembinaan struktur ayat dan pemahaman format email. Jadi isu utamanya di sini di mana murid dikenal pasti lemah dalam kosakata, struktur ayat dan penggunaan format email yang betul. Jadi pendekatan penilaiannya di sini adalah dirangka secara holistik melalui pendekatan formatif, sumatif dan kendiri agar semua aspek perkembangan murid dapat dinilai dengan adil. Seterusnya 7.1 iaitu strategi penilaian di mana format penilaian ini dilaksanakanlah secara berterusan sepanjang intervensi untuk memahami pemahaman dan penguasaan semasa PDP, itu pengajaran dan pembelajaran. Contohnya melalui soal jawab dan latihan kosakata. Bagi penilaian formatif dijalankan semasa aktiviti, manakala penilaian sumatif adalah selepas intervensi dan reflektif pula adalah melalui kendiri dan maklum balas. Jadi contoh kaedah setiap strategi, di sini saya ada sertakan jadual 1 iaitu strategi penilaian dan kaedah pelaksanaan, iaitu strategi penilaiannya, tujuan penilaian dan apakah kaedah penilaian. Contoh kaedah setiap strategi bagi formatif adalah dengan menggunakan soal jawab, pemerhatian, semasa aktiviti kumpulan dan permainan atau latihan kosakata. Manakala sumatif adalah melalui ujian penulisan email selepas intervensi dan analisis rubrik. Untuk kendiri dan refleksi pula adalah melalui borang refleksi selepas aktiviti di mana sesi maklum balasan rakan sebaya secara terbimbing. Murid dinilai
diberi ruang untuk menilai diri sendiri dan belajar daripada maklum balas rakan sebaya dan guru. Ini untuk meningkatkan kesedaran metakognitif mereka. Jadi matlamat strategi penilaian ini adalah untuk memberilah gambaran menyeluruh tentang perkembangan murid secara proses dan hasil akhir. Baik, seterusnya 7.2 iaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaian bagi intervensi ini ialah yang pertama melalui ujian pra dan pos, iaitu yang menilai perubahanlah penguasaan kosakata dan format pengetahuan email. Yang kedua iaitu instrumen penilaian menggunakan rubrik penulisan, mana yang menilai aspek struktur ayat, kosakata, kesesuaian mesej dan format email dengan jelas. Kemudian menggunakan instrumen penilaian senarai semak kosakata. Senarai semak kosakata ini digunakan semasa aktiviti kosakata bagi mengukur penggunaan tepat dalam konteks. Kemudian menggunakan instrumen penilaian borang refleksi murid. Itu borang ini adalah untuk meningkatkan kesedaran muridlah terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penulisan mereka. Seterusnya menggunakan instrumen penilaian borang pemerhatian guru. Borang ini adalah untuk catatan guru mengenai penglibatan, interaksi dan kemajuan murid secara tidak formal. Jadi di sini saya ada sertakan jadual dua instrumen penilaian, tujuan dan jenis data. Matlamatnya instrumen penilaian ini adalah untuk menyediakan data kuantitatif dan kualitatif untuk meningkatkanlah kesahan penemuan. Seterusnya 7.3 iaitu penilaian objektif. Okey, di sini jadual 3 ini adalah cadangan penilaian mengikut objektif khusus, di mana objektif yang pertama iaitu meningkatkan penguasaan kosakata yang diukur melalui ujian kosakata, senarai semak, aktiviti dan pemerhatian. Jadi petunjuk kejayaan di sini di mana skor ujian POS meningkat sekurang-kurangnya 20%. Manakala objektif yang kedua iaitu menyusun ayat lengkap dalam penulisan email, dinilai melalui rubrik penulisan dan aktiviti penulisan berstruktur. Jadi petunjuk kejayaannya di mana murid mencatat skor tinggi dalam 4 aspek utama rubrik. Manakala objektif khusus yang ketiga iaitu meningkatkan skor keseluruhan email di mana bandingan antara penulisan sebelum dan selepas intervensi menggunakan skema permakahan di mana petunjuk kejayaan skor keseluruhan meningkat 20% ke atas. Baik, seterusnya 7.4 iaitu penilaian mengikut aktiviti. Di sini saya ada sertakan jadual 4 iaitu cadangan penilaian mengikut aktiviti intervensi di mana bagi aktiviti inbox detektif dinilai melalui senarai semak kosakata yang digunakan murid. Manakala aktiviti email crush dia dinilai menggunakan refleksi kendiri dan borang pemerhatian untuk menilai interaksi. Manakala bagi aktiviti email rally, hasil penulisan kumpulan dinilai menggunakan rubrik. Untuk aktiviti swap and fix, rakan sebaya akan menilailah hasil tulisan dengan panduan rubrik ringkas. Manakala bagi aktiviti the perfect sense, penulisan individu akan dinilai oleh guru secara sumatif. Bagi aktiviti inbox showcase yang menggunakan penilaian kendiri dan pembentangan untuk nilai komunikasi dan keyakinan murid. Jadi hubungan dengan teori bagi setiap aktiviti ini adalah direka berasaskan kontraktivisme sosial, iaitu belajar melalui interaksi dan bimbingan Vygotsky. Ya, seterusnya iaitu 7.5 guru dan penilaian reflektif. Bagi bahagian ini, mana catatan guru, pemerhatian dibuat semasa pembelajaran dan pengajaran PDP dijalankan untuk mengesanlah perubahan tingkah laku, penglibatan murid dan interaksi di dalam kumpulan. Jadi tujuannya adalah untuk menyokong penemuan kuantitatif dan memberi bukti naratif tambahan. Jadi kelebihan pemerhatian guru dan penilaian reflektif ini adalah untuk membantulah mengenal pasti aspek tersembunyi yang tidak dapat dinilai melalui instrumen bertulis. Baik, seterusnya bahagian 7.6 iaitu perancangan jadual penilaian di mana pelaksanaan adalah berfasa. Ya, penilaian dijalankan mengikut perancangan mingguan
selaras dengan intervensi The Perfect Sense. Struktur tersusun iaitu jadual penilaian ni akan membantu menyusun aktiviti secara sistematik bagi memastikan keberkesanan pemantauan perkembangan murid. Melalui pemantauan perkembangan ini, pengkaji dapatlah mengesan perubahan murid secara menyeluruh, iaitu melalui penilaian holistik tadi, iaitu menilai perkembangan murid dalam 3 domain utama, iaitu kognitif, menilai tahap pemahaman, pemikiran kritis dan aplikasi konsep. Dan melalui domain efektif, iaitu menilai sikap motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Manakala domain metakognitif, iaitu melalui kesedaran dan kawalan murid terhadap proses pembelajaran sendiri. Jadi tindakan susulan berfokus, iaitu hasil penilaian mingguan ini digunakan untuk merancang intervensi yang lebih tepat dan responsif terhadap keperluan murid. Jadi di sini saya ada sertakan jadual 5, iaitu perancangan jadual penilaian mengikut minggu pelaksanaan. Seterusnya bahagian rumusan cadangan penilaian ini, di mana gabungan strategi penilaian, iaitu memberilah gambaran menyeluruh tentang perkembangan murid. Dan selain daripada itu, penilaian menggunakan pelbagai instrumen. Ini untuk menyokonglah kesahan dan kepercayaan dapatan. Dan yang terakhir iaitu intervensi berkesan yang membantu guru menilai kemajuan murid secara otentik, holistik dan menyeluruh dalam kemahiran menulis email. Baik, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan bentangkan bahagian jadual pelaksanaan kajian. Kajian ini kami jalankan selama dalam tempoh 4 minggu. Minggu pertama 1 Julai sehingga 6 Julai 2025 kami mulakan dengan pra-ujian terhadap 5 orang murid tingkatan 3. Seterusnya kami mengadakan temu bual bersama guru dan analisis dokumen murid. Setelah persediaan kami ini selesai pada 3 aktiviti tadi, kami lanjutkan pula ke rancang aktiviti intervensi kami sekaligus menyediakan bahan bantu mengajar. And then, kajian ini kami lanjutkan pada minggu kedua iaitu 7 Julai sehingga 13 Julai dengan mengisi aktiviti intervensi ini melalui aktiviti yang first, inbox detektif, dan aktiviti 2, email crush. Kemudian kami masuk ke minggu ketiga iaitu 14 sehingga 20 Julai 2025. Kami menjalankan aktiviti email relay dan aktiviti swab and fix terhadap murid. Pada minggu terakhir pula iaitu 21 Julai sehingga 27 Julai, kami lanjutkan ke aktiviti The Perfect Sense Challenge dan Inbox Showcase. Secara ringkasnya, semua aktiviti tadi merupakan jadual pelaksanaan kajian kami iaitu secara berfasa bermula daripada tinjauan awal sehingga menggunakan pendekatan melalui aktiviti intervensi The Perfect Sense. Anggaran perbelanjaan kami melibatkan kos yang minimum sebab aktiviti intervensi kami ni dia lebih banyak menggunakan bahan bantu mengajar sedia ada. Item pertama yang masuk dalam perbelanjaan kami iaitu kertas A4 dan cetakan bahan intervensi. Ini termasuk cetakan untuk pra dan pos ujian, aktiviti intervensi dan borang penilaian. Borang penilaian ini termasuk rubrik, borang refleksi, borang pemerhatian guru, temu bual dan kertas skema pemarkahan. Anggaran kos kami 1 rim A4 dan bahan cetakan sebanyak RM15. Seterusnya kami masukkan kad berwarna saiz A4 dalam perbelanjaan kami kerana kami gunakan pada aktiviti email crush dengan perbelanjaan 5 keping dengan harga seunit RM1. Jadi total kos untuk kertas warna ni RM5. Kami juga sediakan alat tulis seperti pen. Murid boleh gunakan untuk aktiviti email relay, semakan silang dan refleksi. Perbelanjaan yang kami masukkan 8 batang pen dengan harga seunit RM1.50, total cost RM12.
Bahan terakhir yang kami masukkan dalam perbelanjaan iaitu pen warna atau highlighter. Pen warna ni murid gunakan untuk aktiviti The Perfect Sense Challenge dan saya makan silang dengan kuantiti 5 batang pen, harga seunit RM2. So total cost untuk highlighter RM10. Jadi jumlah perbelanjaan kami sepanjang menjalankan kajian ni berjumlah RM42. Akhir sekali, untuk kesimpulan, strategi The Perfect Sense membuktikan bahawa strategi pengajaran yang sistematik, kolaboratif dan menggunakan scaffolding dan juga berpandukan data mampu meningkatkan kemahiran murid dalam menulis email tidak rasmi. Selain membantu dari segi bahasa, ia juga turut membina keyakinan diri dan kemahiran komunikasi murid. Sepanjang pelaksanaan, pengkaji berdepan beberapa cabaran seperti kekangan masa, tahap kesediaan murid yang berbeza, serta keperluan menyesuaikan strategi mengikut kemampuan sebenar murid. Namun melalui perancangan yang teliti dan pemantauan secara berterusan, peningkatan yang ketara dapat dicapai. Secara keseluruhannya, kajian ini bukan sahaja memberi kesan positif kepada murid, tapi juga dapat menyumbang kepada pembangunan profesional pengkaji sebagai guru yang lebih peka dan responsif terhadap keperluan murid mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.